Hari ni kita pergi kawasan Aleppo. Ni Katedral Katedral Aleppo. Masya Allah. Masih banyak kepada sahabat saya, keluarga Rajai dan teman-teman semua yang bagi semangat lah hari ni sampai ke Aleppo. Okey, kita pusing Aleppo dulu. Memang cantik lah Katedral Katedral Qal'ah Katedral Citadel. Bahasa apa yang saya cakap ni? Aduh, tak apa. Masya Allah. Ui, cantik lah. Sekejap. Okay, nanti kita jalan kaki lah kejap lagi. Jalan kaki. Aleppo sebenarnya sangat-sangat cantik, teman-teman. Aleppo sangat cantik. Kita masuk jalan-jalan lah di Aleppo hari ni. Jalan-jalan dulu, lepas tu kita pusing balik kejap, insyaAllah. Dan saya tengok operasi untuk membina balik semua ada lengkap. Di tengah buat ni Aleppo yang lama. Kita masuk ni. Okay. Kiri ya? Boleh. Okay. Kiri ya? Ni apa ni? Masya Allah. Ni Jami' As-Sahibiyah. Tak tahu masih apa ni. Masya Allah. Jami' Fustuk. Nama dia. Ni dia buat masa zaman pemerintahan Mamluk. Tahu tak dia panggil Jami' Fustuk? Masjid kacang. Betul. Dahsyat nama dia macam tu. Tengok bangunan baru cantik. Kita masuk balik Assalamualaikum. Besar dia punya ni. Qal'ah besar Apa-apa aja Citadel. Nak sebut punyalah payah. Aduh, Citadel teman-teman Citadel. Okey, kita pusing lagi sekali, lepas tu kita parking lah Dia ada satu entrance best. Orang ambil gambar biasa. Sebenarnya ada juga kawasan Masjid Amawi yang dihancurkan oleh Raja Masak tau. Ada kita tengok. Tapi dia orang tengah buat balik. Macam masjid yang kita tengok bawah ni, Masjid Khalid bin Walid. Cantik. Cantik ni apa ni? Masya Allah.